Okey, pokok petai. Dulu pokok ni dah belajar lah juga. Belajar keluarkan bunga. Okey. Dia keluarkan bunga. Sekejap. Di bahagian hujung kat pucuk atas sana. Situ. Okey. Selepas tu kemarau panjang. Kemarau panjang, habis daun. Macam tak ada daun. Saya biar je lah. Dan hari ni dia dah keluar daun banyak. Kalau dia dah keluar belajar bunga, berarti dia dah ada chances untuk berbuah. Itu saya punya teori lah. Dan di sini kalau tengok akar-akar dia, terbalik Okay. Akar dia dah keluar ni. Okay. Dia punya bane dia pun dah nampak dah ni. Sekejap. Tengok ada anai-anai ke tidak. Okay. Pernah juga diserang anai-anai. Ni akar dia ke bawah sini. Ni ada air berterusan. Mancut ni. Laju. Slow kan. Okay. Okey, hari ni saya nak bagi baja. Mungkin dia bunga tu tak lekat lah kot. Tak tahu apa. Sebab masa tu saya hanya guna baja tak kambing je. Hari ni saya nak try. Atau nasihatkan kawan lah. Aku pakai NPK 12, 12, 17. Ramai orang saya tanya. Memang dia recommend ni lah. Tapi memang ada banyak jenis. Okey, kita tak letak di hujung kanopi. Sini tengah ni. Sebelum hujung lah. Kaki sebelum hujung. Saya bagi baja. Okey. Harap dia boleh keluarkan buah. Ni petai. Petai hybrid. Yang ni semua saya nak hapuskan ni. Tak tahulah bila. Tapi sebenarnya tenaga tu limited. Kita buat je lah cakap mana boleh. Okey. Ni kita alihkan dulu Kan kita tutup balik. Kita guna ni. Tutup alihkan sebab kita nak baja. Okey sini. Ni. Saya guna NPK 12, 12, 17. Okey. Tak banyak, saya bonus sikit je. Setengah kilo. Okey, yang paket ni sekilo. Habis dah. Saya buat setengah kilo. Tak tahulah. Cukup ke tak cukup. Tapi kita try dulu. Okey. Mudah-mudahan ada perubahan. Okey. Ni dia. Saya guna baja 12, 12, 17. NPK 12, 12, 17. Petai ni petai hybrid. Ada saya tengok dekat TikTok kat YouTube. Nak bagi baja, nak bagi pokok durian berbuah 8, 24, 24. Saya tak beli yang tu. Saya try 12, 12, 17 dulu. Saya lebih memilih 12, 12, 17 sebab saya dah cuba dah. Sebelum ni 12, 12, 17. Nampaknya berkesan di sebelah atas sana. Pokok lain lah kan. Tapi yang ni saya tak pernah try. Rasanya boleh kot. InsyaAllah. Mudah-mudahan berjaya. Okey. Yang ni tinggal sikit lah ni. Untuk pokok lain. Baja 12, 12, 17 ni. Boleh juga. Kalau kita nak campurkan dengan air. Jadilah dia baja cecair kan. Dia kena larutkanlah dulu. Okey, sekarang saya nak tutup balik semula. Dengan whip mat. Tujuan tutup. Supaya tak adalah rumput tumbuh di bawah dia. Okey, kelebihan pokok tanpa rumput di bawah dia. Mungkin ramai yang tahu, mungkin ramai yang tak perasan. Saya tak tahu, saya pun tak pandai juga. Tapi bila saya buat, saya dapati satu kesan yang ketara. Apa dia?
Dulu, mula-mula saya tak buat macam tu. Tak adalah Big Mac ni. Kan? Sebab apa? Tak tahu. Bila saya dah buat bubur letak Big Mac ni, binatang yang makan daun tu dah kurang. Bermaksud bawah dia ni kita kena terangkan. Bila terangkan bawah dia, risiko diserang binatang tu agak kurang lah. Sebab binatang tu tak bersarang di bawah dia. So kurang. Sebenarnya bukan bawah ni saja, keliling ni pun sama. Setakat hari ni Alhamdulillah, saya dah terangkan sampai keliling lah. Okay. Seluruh kawasan, tapi di pangkal-pangkal pokok ada semak. Tak sempat. Kita buat juga perlahan-lahan. Okey. Dah baja. Siram sudah on. Harap dia boleh berbuah. Sekarang pun dah mula musim hujan balik sikit-sikit. Semoga dia dapat berbuah. Itu dulu. Okey, pokok petai. Dulu pokok ni dah belajar lah juga. Belajar keluarkan bunga. Okey. Dia keluarkan bunga. Sekejap. Di bahagian ujung kat pucuk atas sana. Situ. Okey. Selepas tu kemarau panjang. Habis daun. Macam tak ada daun. Saya biar je lah. Dan hari ni dia dah keluar daun banyak. Kalau dia dah keluar belajar bunga, berarti dia dah ada chances untuk berbuah. Itu saya punya teori lah. Dan di sini kalau tengok akar-akar dia, terbalik Okay. Akar dia dah keluar ni. Okay. Dia punya bane dia pun dah nampak dah ni. Sekejap. Tengok ada anak-anak ke tidak. Okay. Pernah juga diserang anak-anak. Ni akar dia ke bawah sini. Ni ada air berterusan. Mancut ni. Laju. Slow kan. Okay. Okay, hari ni saya nak bagi baja. Mungkin dia bunga tu tak lekat lah kot. Tak tahu apa. Sebab masa tu saya hanya guna baja tek kambing je. Hari ni saya nak try. Atau nasihatkan kawan lah. Aku pakai NPK 12, 17. Ramai orang saya tanya. Memang dia recommend ni lah. Tapi memang ada banyak jenis. Okey, kita tak letak di hujung kanopi. Sini tengah ni. Sebelum hujung lah. Kaki sebelum hujung. Saya bagi baja. Okey. Harap dia boleh keluarkan buah. Ni petai hybrid. Yang ni semua saya nak hapuskan ni. Tak tahulah bila. Tapi sebenarnya tenaga tu limited. Kita buat je lah setakat mana boleh. Okey. Ni kita alihkan dulu Kan kita tutup balik. Kita guna ni. Tutup alihkan sebab kita nak baja. Okey, sini. Ni. Saya guna NPK 12, 17. Okey. Tak banyak, saya boleh sikit je. Setengah kilo. Okey, yang paket ni sekilo. Habis dah. Saya buat setengah kilo. Tak tahulah. Cukup ke tak cukup. Tapi kita try dulu. Okey. Mudah-mudahan ada perubahan. Okey. Ni dia. Saya guna baja
12, 17. NPK 12, 17. Petai ni petai hybrid. Ada saya tengok dekat TikTok kat YouTube nak bagi baja, nak bagi pokok durian berbuah 8, 24. Saya tak beli yang tu, saya try 12, 17 dulu. Saya lebih memilih 12, 17 sebab saya dah cuba dah. Sebelum ni 12, 17. Nampaknya berkesan di sebelah atas sana, pokok lain lah kan. Tapi yang ni saya tak pernah try. Rasanya boleh kot. InsyaAllah, mudah-mudahan berjaya. Okey. Yang ni tinggal sikit lah ni untuk pokok lain. Baja 12, 17 ni boleh juga kalau kita nak campurkan dengan air. Jadilah dia baja cecair kan. Dia kena larutkanlah dulu. Okey, sekarang saya nak tutup balik semula dengan wheat mat. Tujuan tutup supaya tak adalah rumput tumbuh di bawah dia. Okey, kelebihan pokok tanpa rumput di bawah dia. Mungkin ramai yang tahu, mungkin ramai yang tak perasan. Saya tak tahu, saya pun tak pandai juga, tapi bila saya buat, saya dapati satu kesan yang ketara. Apa dia? Dulu, mula-mula saya tak buat macam tu. Tak adalah wheat mat ni. Kan? Sebab apa? Tak tahu. Bila saya dah buat bubur letak wheat mat ni, binatang yang makan daun tu dah kurang. Bermaksud bawah dia ni kita kena terangkan. Bila terangkan bawah dia, risiko diserang binatang tu agak kurang lah. Sebab binatang tu tak bersarang di bawah dia. So kurang. Sebenarnya bukan bawah ni saja, keliling ni pun sama. Setakat hari ni Alhamdulillah, saya dah terangkan sampai keliling lah. Okay. Seluruh kawasan, tapi di pangkal-pangkal pokok ada semak. Tak sempat. Kita buat juga perlahan-lahan. Okey. Dah baja. Siram sudah on. Harap dia boleh berbuah. Sekarang pun dah mula musim hujan balik sikit-sikit. Semoga dia dapat berbuah. Itu dulu.